Semua orang dapat soalan yang sama kecuali imposter. Kelantan. Johor. Oh, okay. Penang. Okay, soalan dulu. Negeri mana makanan paling sedap? Okay, kena apa? Okay, dekat KL ada bangsa. Bangsa ada apa? Ada mahbub. Sedap boy, ada nasi lemak wajur. Soalan I. Kenapa soalan? Sebab I jawab. Johor. Tak, Johor makanan sedap ada ke tu? Johor ada apa? Dia ambil 40 hari. Kau cakap asal Johor kau siap Sebab bukan, tak bilang asal. Apa kering? Lontong kering. Nasi ambeng. Oh shit. Masalahnya Kelantan dan Penang memang tak ada masalah yang Tapi memang sedap lah, orang sini pun. Soalan Johor. Okay, apa yang suka cerita? Johor dengan KL lagi questionable lah. Tapi pelik tu jawab Kelantan. Salah. Dia memang dia makan, tapi aku pelik kenapa dia pilih Kelantan. Kelantan. Suka nasi dagang, nasi kerabu kan. Si dagang ganda bang. Johor okey, KL. KL lah. KL, Like dia ada Mount buka je. satu kedai rembayung. Tak buka lagi, Man. Orang dah Google review pun. Diam. Okay, 1, 2, 3. Banyak dah. Saya imposter. Apa salah kau? Dari mana yang kau paling tak nak tinggal dekat situ? Kau tak tahu KL lah. Kau tak nak KL. KL Tapi kau Kelantan okey lah. Kalau Kelantan kena sama dengan korang. Ah.